So sekarang ni time frame M15, yang tadi tu time frame H1. Okay, yang ini time frame H1. So kalau kita nak pastikan betul-betul dia nak turun ataupun betul-betul nak breakout, ini harga kena pecah dulu. Ini tak pecah, dia akan ambil masa sikit nak pecah. Weekly dah sentuh support, boleh B ke? Saya tak nampak B lagi setakat ni guys. Kalau nak kata weekly weekly ni masih lagi boleh bergerak-gerak. Esok pun weekly juga. So kalau weekly dia tutup, baru kita boleh kata dia punya reaction lah. Sebab kita tak tahu juga sama ada dia akan pantul atas ataupun dia akan turun bawah lagi, baru dia tutup kat bawah. So benda ni, weekly ni masih lagi ada 1 hari. So candle dia belum siap, candle dia masih lagi tengah gerak-gerak. So kita kalau nak tahu candle tu confirm ke tak, kita kena tunggu candle tu close. Macam sekarang ni lagi 1 minit, baru kita tahu jawapan untuk seterusnya. Ini besi kuning. Ini besi kuning menjadi kegemaran semua orang. So kalau nak baca pergerakan harga besi kuning, dekat live saya ni boleh baca lah. Boleh sama-sama kita analisa sama-sama, okay? Alright, jadi sekarang ni lagi 40 saat saja. Dan saya akan bagi tahu kalau dia tak pecahkan 3362 yang garisan kita tanda ni, dia akan naik balik, dia boleh pergi sampai atas. Tak mustahil. Sama ada dia pergi sampai atas ataupun dia just pull back untuk dia pecahkan ke bawah lagi. Sebab sekarang ni kita ada candle EG. This is a very nice engulf ataupun EG yang sangat baik. So bila kita ada engulf yang sangat baik, saya punya jangkaan price akan naik sebagai pullback untuk isi minyak. Kemudian dia akan turun lagi. Mungkinlah time tu ada orang nak B ke apa kan. Okay. So sesiapa yang rasa macam nak belajar, nak tahu dengan lebih detail, so korang boleh masuk geng saya ataupun team saya guys. Saya ada satu team di mana kita akan namakan dia, ataupun kita memang dah namakan dia pun sebenarnya. Kita dah namakan dia sebagai AZ Black. Dan apa yang saya akan buat dekat AZ Black untuk hujung bulan ni adalah kita akan mengadakan satu webinar. So webinar ni sangat sesuai untuk orang yang mencari cara untuk fahamkan pergerakan market, ataupun untuk nak belajar apa benda nak expect untuk pergerakan seterusnya, ataupun kat mana zone yang kita boleh standby. So kalau korang rasa nak belajar ataupun nak tahu dengan lebih lanjut, webinar ini sangat sesuai untuk korang. Tak perlu nak pening-pening, pakai SOP yang sedia ada, webinar A dan V, dan korang boleh nampak market lah, InsyaAllah. Okay. So sekarang ni kita masih lagi tengah menunggu dan melihat. Bayar berapa? Hanya perlukan dalam 50 USD saja dalam akaun, dah okey dah. Okay. Asalkan ada balance supaya korang boleh apply teknik ni untuk tengok boleh generate income ataupun tidak. Okay. Mungkin dia akan retrace sampai mana? Dia akan retrace, sekejap saya dah cerita tadi, tapi tak apa, kita try tengok dulu sebab H1 dah tutup. So sekarang ni, apa yang saya boleh katakan, ada candle engulf yang agak baik tapi tidak break. So maybe next candle akan breakkan dia. So sekarang ni korang tengok dia tengah turun. Saya memang tak suggest untuk korang B sebab itu adalah setup yang melawan arah. Korang pun nampak MA kuning ni memberikan satu momentum turun ataupun momentum yang agak baik. So kita tak nak lawan MA kuning ni. So kita akan tahulah trend untuk time frame H1 adalah turun buat masa sekarang. Okay. Broker kita spread memang nipis. Bawah 30 guys. Bermula daripada 20 lebih saja. Dan jarang-jarang lah mencecah 30. So kalau korang mencari broker yang best dan withdraw laju, kat sini tempat dia. Withdraw tak sampai 10 minit boleh dapat. Okay. So now, yes, itu dia sambung turun. Tapi apa yang kita perlukan sebenarnya, bila dia dah bagi satu candle yang solid, saya menjangkakan price perlu pullback sebenarnya. Di mana kalau ikutkan tadi kita dah masuk dekat area 74, dia dah drop sampai 140 pips. Dan sekarang ni kita nak tengok adakah dia boleh pullback ataupun tidak. Kalau dia boleh pullback, kalau dia boleh cun-cun dia pullback, dekat sini kita nak tengoklah adakah kawasan pullback. Lemak kejap. Sekejap ni time frame H1. Okay, kejap. Ni tak payah pakai dulu. Pakai satu dulu. Okay. Pakai ni dulu. Okay, so ni time frame H1. Pergi dekat M15. Nak tengok ada structure ke tidak.
Setakat ni dalam H1 ni saya tak nampak ada struktur yang lebih jelas melainkan di harga 3370. So kalau kita menandakan satu garisan, tak tahulah price boleh sampai ke tak. Okay. So untuk sekarang ni M5. Okay. So dekat sini sekarang ni akan kita tunggu, akan kita tengok adakah akan berlakunya satu penurunan. Kalau dia turun ni memang kuat guys. Boleh B ke? Saya tidak suggest untuk korang B lah, sebab korang nak lawan momentum. Kita ni siapa guys? Kita ni siapa nak lawan pergerakan ni? Ini semua orang yang masuk 1000 lot, 5000 lot, 10,000 lot. Kita ni nak masuk 0401, nak lawan momentum ni. Dahsyat tu. Okay. So saya pun masuk pun lot tak banyak. So kalau korang masuk 500 lot, boleh lah lawan. Ini korang kena bayang ni, ini semua order-order besar ni menolak harga ke bawah. Kita ni 0401 je, tak boleh lawan, kita kena tompang dia. Okay. Pernah tak dengar orang cakap, if you cannot beat them, join them. So kita kena join. Okay. So saya pun join. Saya mana ada lawan, saya ikut je. So kalau korang nak tahu jawapan dia, tengok MA kuning ni. Dia akan bagi tahu korang apakah yang dia bagi. Apakah order 1000 lot? Apakah order besar? Apakah 10,000 lot? Apakah yang mereka tengah buat? So kita tengoklah. So kita membaca mengikut MA kuning. Boleh S ke? Bukan waktu sekarang. Bukan waktu sekarang. Dia kena menunggu waktu yang sesuai guys. Okay, menunggu waktu yang sesuai. So kat mana waktu sesuai? Sini ada satu 3370. Tapi adakah kita boleh B? Simple je jawapan dia. Kalau korang nampak ada candle hijau yang solid seperti engulf, yes, korang boleh B. Tapi kalau korang tak jumpa engulf, susah sikit nak B. Kita tunggu pullback. Tapi sekarang ni untuk panjangkan dia punya cerita, untuk tengok cerita yang sebenar-benarnya kan, dekat sini pun dia bagi apa guys? Very very strong punya engulf punya size. So sebenarnya saya akan cakap 62 ataupun 63 kat sini. 62.9 kan, 63 lah. Ada halangan untuk harga naik ke atas. Kalau dia naik pun saya rasa dia boleh tersangkut dekat sini, dia drop balik. So waktu yang paling sesuai untuk kita S, kalau korang nak try, ada dua zone. Ada dua zone dekat garisan hijau ni. Satu dekat 63, satu lagi dekat 70. So kita boleh tahu ada dua setup yang potensi berlaku. So sesiapa yang rasa nak layan setup yang dekat sini, terpulang. Tapi ini saya akan kategorikan dia sebagai medium risk. Okay, dia medium risk sebab dia betul-betul berada di kawasan-kawasan support. Tengok ni, dia betul-betul berada kat kawasan support. Tapi korang boleh try kalau korang rasa nak take the medium risk. Kalau korang nak try layan yang low risk, korang ambil atas lagi. Okay. Afiq biasa pantau time frame berapa? M1, M5 saya pantau daripada H4 to M5 lah sebenarnya. H4 to M5. So macam ni kan. Tengok guys, H4 pun dah sebatang lemang. Takkan kita nak lawan arah dia guys. Better kita follow dia punya direction tu. So tengok candle H4 seketul kan, besar. So bila H4 dah bagi tahu dia nak drop, kenaikan yang korang target tu korang tak boleh hold lama-lama lah. Kalau korang target naik lah. Saya target untuk mencari penurunan. So saya nak cari setup penurunan. So nampak ni, dekat sini ada zone, atas ni ada zone engulf. So ada dua lah, nak layan sini boleh, nak layan atas boleh. So korang kena standby dua peluru kalau korang nak layan dua-dua. If we be will going against trend D1 chart confirm S. Oh yeah, confirm S. Bukan confirm S lah, high chance untuk S lah. Kita tak boleh pakai kata confirm. Tak ada siapa tahu apa akan terjadi. kita cuma menompang je. Kita cuma menompang order saja, okay? So untuk sekarang ni saya akan bagi tahu korang siap-siap. Next setup will be on 63. 63. Saya mencari harga 63 untuk saya melakukan kemasukan. Kalau dia bagi, saya nak layan. Contoh kat sini yang setup yang pertama kat garisan hijau yang pertama tersebut. Saya mencari satu kenaikan, kalau dia sentuh saya nak layan dan dia mungkin akan drop. Dan kalau korang tanya saya, Afiq, tak nak masuk sekarang ke? Saya rasa saya tak boleh masuk sekarang lah guys. Sebab
Kalau masuk sekarang ni berapa pips ni? Oi, tak boleh tu. Kalau masuk sekarang pun 70 pip juga tu. M1 confirm B. Ui, tak boleh tu. M1. Okay. M1 tak boleh tu. M1 pun bagi EGS tu. Macam mana nak B ni? Candle ni pun dah lebih besar daripada kena hijau guys. Tak boleh nak B ni. Bahaya. Okay. Saya B di 55. Beraninya. Saya tak beranilah. Tapi kalau korang fighter, it's okay. Saya okay saja. Kalau korang memang yakin, Afiq, ini memang naik dulu, Vic. Ini memang kena terbang dulu, Vic. Kalau korang kata dia kena naik dulu dan korang memang betul-betul percaya, saya okay je. Saya bagi tahu apa yang saya nampak lah. Tapi kalau korang trust korang punya setup, korang silakan trust. Jangan ikut orang lain. Okay? Itu yang paling penting. Paling penting kita kena percaya diri kita. Baru kita berani. Okay? Kalau tak, kita takut. Papa Zola. Kenapa Papa Zola? Apa yang Papa Zola cakap? Aman, ketahanan ke 3050. Ketahanan ke 3050. 30. Weh, jauh sangat tu 30. Tadi time frame M1, ni time frame 5. Wow, thank you. Apple. Okay, so sekarang kita tengah menunggulah guys, basically. Alright, udah S daripada 76. Oh, mantap. Saya S daripada 74. So, sekarang ni harga dah turun agak jauh Ui, banyaknya 180 pip. Sedapnya. Manisnya. Okay. Sebatang. Saya tak berani guys nak B, serius. Saya akan tunggu pullback untuk saya S saja. Sekarang ni pun harga dah 54 kan. 54. Kita menunggu dekat 62 guys. Betapa lamanya nak sampai ni. Begitu kuatnya momentum ini. Okay, thank you guys pada yang sudi memberikan gift. Uish. Aina Joe. Jauhnya turun. Kalau korang follow MA kuning pun korang akan nampak betapa cantiknya dia punya art dia. Tu nama dia art. Seni MA kuning. Aik, tadi tak ada S ke? 3364. 3364 tak ada, saya S kat atas ni. 3374. Lepas tu nak menunggu dia pullback. Okey lah, dia naik. Lepas tu dia bagi satu engulf kat M5. Masalahnya dia terus turun ni. Tak pullback tu. So dekat sini kita nak masuk dekat sini tak sempat. Nak menunggu dekat sini. Dia close. Dia naik seciput je 60 ni. Lagi 40 pip ataupun lagi 30 pip dia tak naik. Dan dia terus turun lagi. The Art of Waterfall. Seni kepada air terjun. Dahsyat dah ni. 52 dah ni. Saya S dekat MA kuning. 3364. Oh, sini. Ui. Saya tak beranilah nak terus S. Saya akan tunggu ada candle hangout lah. At least